Jadi bila manusia tidak mengenal dirinya, siapa dirinya, dari mana dia datang, di mana dia sekarang, ya, dan ke mana dia nak pergi selepas ini, maka manusia akan jadi rosak. Dia buat apa yang dia nak, ya, sebab dia tak tahu apa yang dibuat tu semua besok akan dihisap dan diadili dan diberikan keputusan nikmat atau azab daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi barang siapa yang jahil, ia akan kejadian dirinya bahawa dia adalah asalnya tiada, kemudian diberikan sedikit nikmat ia atas dunia, itu dipanggil asalnya tiada. Kemudian apa yang diberi itu kurnia Tuhan, semua dia adalah terikat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka dia menyangka akan alam pada lain, ya, lainnya, maka itulah terlebih sangat jahilnya.